Wah, gambar. Macam mana makan? Sedap ke? Relax lah. Sekejap. Fresh orange. Kita buat roti. We're going on another trip. Hari ni, long story short, kita pergi Adena Beach Resort. Masalahnya hujan yang sangat lebat. Tapi benda pun dah bayar, takkan tak pergi. Piknik kali ni kita pergi dengan mama je, kita berdua je. Adena Resort tu dekat Balok, kan? Balok. Sekarang pukul 12 suku. Dia nak lunch dekat mall ke nak kat situ? Muai lah. Dah sampai Muai. Kita order nasi goreng kampung dengan telur mata. Sama dengan mama juga. Dengan air barli. Macam mana makan? Sedap ke? Tak sedap. Sedap lah. Mana sedap? Sedap. Sedap nasi goreng dia. Dia rasa berat. Tapi dia bukan nasi goreng kampung yang sebenar. Macam kat kampung kita beli tu. Tapi sedap je. Tapi warna dia pun lain. tapi lain lah. Jom teruskan. You've arrived. Destination is on your left. We're going to check in now. But it's still early. So we're gonna ask first. Tapi tengok, cantiknya. Bayangkan dia nak pergi mana? Dia nak pergi dekat signboard depan tu. Yang ada tulis Adena tu. Semata-mata sebuah gambar ya kawan-kawan. Sebuah pula. Sekeping gambar. Semata-mata. Please. Astaghfirullahaladzim. Sebab semata-mata ini ya. Dah puas ke? Astaghfirullahaladzim. Nak ke mana pula tu? Tak sekarang ni dia nak ke mana pula ni? Ya Allah, ya Tuhan. Tengok demi sebuah gambar. Tepi jalan ni. Tengok langit gelap. Apalah ni. Ya Allah lagi. Memang pakcik kat tu tengok je. Resort tour. Macam gini lah. Pada mula-mula masuk. Tapi langit gelap. Kita sana ke pantai tu? Pantai tu. Hujan-hujan nak ajak pergi pantai. Selipar. Jom ambil gambar. Gambar apa? Gambar lah. Gambar apa benda? Tak. Macam mana nak? Mana dia? Ibu tu. Jom. Jom pergi mana? Naik. Bilik dia kecil sangat. Macam biasa-biasa je lah. Dr. Sen ni terus dah habis. 2 katil, single, lepas tu okey habis. Macam tu je. Bil air je. Biasa je. Yelah, lagipun ni yang package 200 lebih je. So macam murah lah. Ni agaknya dalam TikTok macam cantik je. Biasalah kan. Tak cantik pun sebenarnya. Tak lah, biasa sangat biasa.
Langsawi kawan-kawan. Pintu rahsia. To be honest lah kan, bosan lah. Bosan gila resort ni. Tapi tak apalah, benda pun enjoy je lah. Get ready with us. Bukan us tapi mama seorang sebab dia lambat. Relax lah. Nak mandi lah apa. Dah siap dah. Jom. Let's go. Sekarang kat mana? Kita kat Benteng. Benteng Kuantan. Cari makan kat sini. Lepas tu tengoklah apa ada. Macam messenger. Hari ni telur dadah, siakap 3 rasa, tom yang putih tak berapa putih, rasanya macam bukan Lawi ke mak? Thailand. Kita tak buat Thailand ikan masin sebab mama alergi. Makan. Ibu 2024. Tengok semua benda dia nak record. Semua nak record. Breakfast. Maggi goreng, wedges, sausage, roti bakar, buah, kuih. Aku tak sakit tapi rasa tak berangin tu. Cakap sekarang tiba-tiba dekat wayang nak tengok pemandi jenazah. Stay tune lah. Berapa kita rating. Sekarang tengah tunggu Mama dan kawan dia pergi tandas. Mana crab? Mana ada? Tak ada lah. Tak ada.